Bangi Wonderland dah buka balik. Lama jugalah diorang tutup dalam 3 bulan. Sejak bulan 2 hari tu nak buat penambahbaikan. Sekarang ni diorang dah buka balik, dah cat cantik-cantik, color dah lagi ceria. Tempat yang dulu bersih sekarang jadi lagi kemas. Bersih dengan kemas ni paling penting dekat tandas dengan surau. Surau walaupun dekat waterpark tapi tak bau kepam. Kita orang suka Bangi Wonderland ni sebab tiket masuk tu murah tau. Even waktu peak macam cuti sekolah nanti pun harga dia masih lagi okey. Lepas tu tak payah nak seluduk makanan bawa masuk nak piknik kan, sebab makanan dekat dalam ni harga dia memang murah, portion besar dan paling penting dah sekali dengan air dah. Kalau nak yang berat macam nasi, bihun, kuih chow pun ada, tapi kalau nak snacking pun ada juga. Perubahan yang baru kita orang nampak, dah ada coconut shake punya stall. Lepas tu makin banyak shake dah. Mandi pun tak adalah panas sangat. Untuk kanak-kanak ada satu tempat je kolam yang ni, tapi besar juga dan slide dia banyak je dekat sini. Lepas tu adalah water spray semua tu. Tepi kolam ni je ada tandas. Jangan kencing dalam kolam. Dengan supervision orang dewasa, kanak-kanak boleh juga pergi dekat Pirate Spa ni. Ini ada jacuzzi. Lepas tu boleh pergi ke Lazy River ataupun Pirates Bay. Nak pergi Pirates Bay ni tengoklah jadual ombak dia dulu, baru best. Untuk orang dewasa, ada banyak slide yang ekstrim untuk korang. Cuma memang ada requirement untuk tinggi dengan berat untuk keselamatan kita juga. Yang tak nak mandi boleh je duduk lepak dekat kerusi yang diorang sediakan. Tapi lagi selesa kalau ada cabana lah. Ada kipas sendiri, tak payah kongsi dengan orang. Ada Swiss, boleh charge power bank. Paling penting boleh baring lah. So cuti sekolah ni, bolehlah ke Bangi Wonderland.